kebelakangan ni kita tengok harga emas semakin lama semakin meningkat kan. Hari tu RM547 macam tu. Hari ni 1 gram dah mencecah RM554. Harga paling tertinggi. So tuan-puan, pakar-pakar meramalkan harga emas berkemungkinan melonjak hingga mencapai RM700 per gram di hujung tahun nanti. Jadi tuan-puan, bagi yang dah menabung emas, tahniah saya ucapkan, terus konsisten menyimpan emas. Jadi saya sarankan untuk tuan-puan target untuk menabung at least 1 gram 1 bulan hinggalah capai matlamat dalam simpanan emas tuan-puan. Bagi tuan-puan yang belum bermula, hari ini jom mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Kerana apa tuan-puan? Emas memang akan selamanya dianggap mahal. Hari ini kita anggap 1 gram RM550 mahal, betul. Tetapi tuan-puan percayalah 2 ke 3 tahun lagi harga emas yang dianggap mahal ini akan terlihat sangat murah. Bila harga emas mungkin dah mencecah RM700 per gram atau mungkin dah cecah RM1000 per gram. Jadi bagi newbies tak perlu kita monitor harga emas, tetapi fokus kepada pertambahan demi pertambahan gram emas. Jadi yang mana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.